Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya kamu tidak lupa. Kita lihat ini adalah janji Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Al-Quran akan dibacakan buat baginda. Itu yang pertama. Yang kedua, baginda tidak akan lupa Al-Quran itu. Hal ini merujuk kepada perbuatan Rasulullah apabila pada awal turunnya wahyu. Pada mulanya Rasulullah, dia apabila wahyu dibacakan oleh Jibril, Al-Quran dibacakan kepada baginda nak cepat nak menghafalnya, ya. Seperti mana dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, menggerakkan lidahmu kerana hendak cepat menghafal. Apabila ayat Al-Quran itu dibaca kepada Rasulullah, Rasulullah terus ulang, nak cepat-cepat nak hafal, sebab Rasulullah takut hilang daripada ingatan dia. Maka hal ini baginda ditegur kerana perbuatan ni. Jangan nak cepat-cepat, ya, nak gerakkan lidah nak hafal cepat-cepat. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan Al-Quran dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Jangan risau. Kami akan tetapkan bacaan Al-Quran tu dalam hati engkau supaya engkau tak lupa. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya, maka bacalah menurut bacaannya. Tunggu Jibril habis baca dulu, baru kamu baca. Itu maksudnya. Jangan Jibril tengah baca lagi, kamu dah cepat-cepat nak menghafalnya. Ya. Thumma inna alaina bayanah. Kemudian terserah kepada kami urusan untuk menjelaskan kandungan Al-Quran itu. Ya.